bercakap tentang integriti tadi yang Nabi sebut, la iman liman la amanah lahu. Tidak ada iman bagi orang yang tidak ada integriti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syahbuddin bin Hashim, alumni UiTM Kelantan. Pertamanya saya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada Profesor Dr. Muhammad Effendi kerana beliaulah yang merupakan orang yang mengangkat kembali alumni-alumni, terutamanya lepasan-lepasan daripada UiTM Cawangan Kelantan ini untuk datang ke kampus UiTM dan berjumpa dengan mahasiswa-mahasiswi. Yang kedua pula, saya lihat kebangkitan UiTM Kelantan ini dalam banyak bidang. Kalau kita tengok banyak pertandingan-pertandingan, penyelidikan dan sebagainya diungguli oleh UiTM Kelantan ini selepas Rektor Profesor Dr. Muhammad Effendi memimpin UiTM Kelantan ini. Dan yang ketiganya, sikap kepimpinan dan mesra yang ditunjukkan oleh Rektor menyebabkan kami alumni dan pemimpin-pemimpin, saya tengok keseluruhannya dalam negeri Kelantan begitu teruja untuk mengadakan kerjasama dengan UiTM, terutamanya UiTM Cawangan Kelantan. Saya doakan Profesor Dr. Muhammad Effendi terus maju jaya. Kami ada harapan bersama nak mewujudkan sebuah lagi kampus Cawangan di negeri Kelantan, hasil daripada idea beliau bersama dengan kehendak daripada saya dan juga masyarakat di kawasan luar bandar. Dan semestinya untuk UiTM terus maju jaya menjadi institusi terunggul dalam negara kita ini, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Fazilah, isteri kepada Prof. Dr. Muhammad Effendi. Di sebalik kejayaan hebat beliau di universiti, beliau adalah seorang ayah yang sangat prihatin. Beliau menjaga dan membesarkan 7 orang anak dan itu bukanlah satu tugas yang mudah. Bagi saya sendiri, saya mampu membina kerjaya saya dengan tenang atas sokongan yang tidak berbelah bahagi dari beliau sendiri. Prof sebenarnya sangat banyak membantu saya dalam mengurus anak-anak dan memastikan hal ehwal rumah tangga kami dalam keadaan teratur, dan beliau adalah tunjang kekuatan bagi saya. Kami sebenarnya sentiasa berharap agar kejayaan ini menjadi contoh ikutan yang terbaik buat kesemua 7 orang anak-anak kami. Kami mahu mendidik mereka bahawa sesiapa sahaja boleh berjaya dalam hidup. Kuncinya adalah sikap kerja keras, konsisten dan sentiasa berusaha tanpa jemu untuk menjadi lebih baik daripada hari semalam. Saya ingin meminta doa dari semua agar Prof diberikan kesihatan yang baik, kekuatan dan tenaga yang sentiasa berpanjangan supaya dapat memberi bakti dan menyumbang kepakaran kepada seluruh warga UiTM, masyarakat, agama dan negara, insya-Allah. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Syazwar Syafiq. Saya merupakan anak sulung daripada 7 adik-beradik. So dekat sini saya ingin mengucapkan tahniah kepada Abah kerana bukan sahaja berjaya mendidik masyarakat, bahkan dia juga berjaya membentuk keluarga kami Usrati seramai 9 orang. Terima kasih Abah, thank you, we love you so much. Semoga berjaya di masa hadapan. Hai. Kami sekeluarga amat bangga kerana Abah telah mencapai kecemerlangan ini dan telah menjadi inspirasi kepada kami. Orang yang tidak pintar, orang yang tidak pandai di dunia ini itu tidak ada. Tetapi cuma ada orang yang malas. Daripada situ saya ambil bahawa kita ni tak ada pun yang tak pandai. Tetapi
Kita kena kalau nak capaikan sesuatu tu dengan sungguh-sungguh. Okey. Kalau abah ni dekat tempat kerja, saya nampak yang dia ni jenis yang friendly. Dia bukan jenis yang terlalu tegas. Dia ni boleh masuk dengan semua orang. Tapi kalau dekat rumah, abah ni jenis yang garang. Kami bertiga ingin mengucapkan Tahniah Abah. We love you Abah. all the best Abah.